Lepas tu I zone out. Lepas tu I tengok pokok tu. Lepas tu shadow putih tu buat macam ni kan. Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Seismic Seram. Okay, hari ni cerita yang kita nak sampaikan ada tema sikit, iaitu camping. Cerita-cerita dalam hutan. Cerita-cerita malam dalam camp, hutan. benda-benda yang camp, kita pergi camp sama sekolah-sekolah dulu. Betul. Tapi ni first time kita bawa Mira. Selalu kan Mira selalunya dekat social media je. Betul. Kan ni first time kalau awak korang muncul. shoot, I kat belakang shoot BTS korang. So Mira, macam mana perasaan awak? Ada tak ni first time awak di YouTube Seismic TV? Kan? Ha, ya. First Betul. appearance Mira. Betul. Sekarang ni ni full airtime untuk Mira. Airtime. So thank you Izzah. Sama dah Mira. Snippet sikit Mira, cerita hantu yang Mira nak sampaikan. So snippet Snippet sikit. So cerita ni pas saya pergi camping kat sekolah. Masa tu saya dah darjah 6. Tapi sekarang dah nak dekat 30 pun still teringat-ingat lagi cerita tu. Sebab dia sangat memberi kesan kepada Mira. Ya, tu macam my first encounter ever lah. And first and last ke apa? Lepas tu ada lagi. Tapi yang ni yang paling beri impact lah kot. Paling hardcore, kat I. PLKN tu adalah ceritanya. Mungkin tak heavy sangat, tapi benda ni dia macam buat saya macam tertanya-tanya. Apa benda tu macam tu? So standard lah kalau kita tidur malam tu kan. Sekejap saya recall balik. Okay, kalau kita kat PLKN, handphone akan disimpan waktu hari biasa. Macam kalau Isnin sampai Jumaat, phone kena simpan. Warden akan pegang. Malam tak boleh? Malam pun tak boleh. Oh, okay. Sabtu, Ahad baru dia bagi handphone. So Jumaat tu start collect handphone kat warden lah. Okay, kita baru habis sekolah. So handphone pun mana ada yang apa? Smartphone ke? Smartphone ke apa? Yang masih 3310 tu lah. Yalah, Nokia. Betul, masih lagi SMS dengan MMS tu kan. Ada. Okay, zaman tu. SMS. Tak boleh touch screen lah. Tak boleh touch screen lagi. Jadi malam-malam Jumaat, Sabtu, Ahad, okay, kita mesti nak main handphone ni. Bergayut dah tu Meh. Bergayut lah. So dah gayut patah dah tu. Terpatah pula dah. Maksudnya dah gayut. Okay, dah lewat malam, main teks pula. Teks sebelum tidur lah. Jadi kita orang, okay, kalau orang yang pernah pergi PLKN, dia punya bilik dia satu tingkat je. Setiap orang kata apa dia ada alpha, beta, delta, Dom Charlie ke? Dom lah. Dom Okay. untuk lelaki. Jadi saya alpha dulu. Jadi kita orang punya bilik tu, alpha dia satu bilik, beta satu bilik, Charlie satu bilik, dengan delta satu bilik. Bilik dia panjang. Panjang. Berderet. Maksudnya katil double decker straight. Dia tak ada double decker. PLKN dia tak ada double decker, dia single. So bila satu dom tu single locker, single locker. Tapi panjang lah. Straight lah. Panjang sampai ke belakang sana. 20 ada? 30 ada mungkin. Oh, banyak lah. Banyak lah. So dia macam ni kan dia katil locker sampai hujung kan. Depan tu pun sama, katil locker. Dua, maksudnya 15. Macam tu. Dia maksudnya kalau kita tidur sebelah locker dan sebelah tu geng. Kawan lah. Depan tu pun sebelah orang dan the locker. Okay. Malam tu kita tengah lepak-lepak. Mungkin ada yang dah tidur ataupun tak tahu lah, sebab kita dalam selimut dan kita tengah main phone kan. Tengah-tengah main phone tu, tiba-tiba ada bunyi lari. Okay, kat luar. Dalam. Ayo. Daripada ujung tu, boom. Faham tak? Bila kau dengar macam tu, Macam dekat apa? kau dah macam, faham tak? Kau macam Asal Apa benda? apa ni kan? Kau bangun. Masa tu dah lights off lah kan? Semua dah light off lah. Ni dalam 2 pagi. Uish. 1 pagi. Okay. Dekat memang hutan lah. Memang dekat hutan lah. Yelah, PLKN kan memang hutan kan, kat Yelah. camp tu kan. Jadi bila bunyi tu, aku macam bangun. Lepas tu aku nampak, bila aku bangun aku tulis sana. Sebab dia datang daripada sana tau. Dia datang daripada sana. Macam tu kan. So of course kita bangun, kita tengok sana dulu. Apa yang macam bunyi tu. Tengok tak ada apa. Tengok belakang sana,
ada juga yang tengok juga. Oh, Faham tak? bukan ambil seorang je ni. So bukan ambil seorang je tengok. So nampak tengok tak ada apa kan. Tengok sana, member yang tengah baring yang jauh sikit kan. Contoh selang 2, 3, 4 katil lah kan. Dia pun tengah tengok macam tu. Ambil tengok dia. Korang dua je lah. Kita orang pun tidur balik. Main pun balik macam tu. Tapi itu yang macam cakap, benda tu tak memberi kesan yang kuat sebab kita tak nampak. Tapi bunyi dia tu memang jelas. Daripada ujung kan panjang kan. Jauh ada lari. Gitu. Tapi mungkin namanya boleh tambah sikit. Masa kita macam tu text kan macam ni kan, for sure kita nampak depan kita. Straight. Betul tak? Jadi masa dia lari tu, sebab tu ambil macam baring kan. kan baring kan. Contoh baring, kita text macam ni. Kalau kita baring text macam ni lain, kita nampak atas. Mesti kita kat dada kan. So kalau kita baring dada, for sure kita nampak depan dan hujung kaki macam tu kan. So bila text macam tu, lari tu nampak lah sebenarnya. Nampak lah sebenarnya. Kelibat tapi ke? dia macam tak jelas sangat. Dia macam laju ke? Dia laju. Shadow macam tu. Dia macam shadow yang kecil, yang pendek. Aduh weh. Dia lari untuk hilang macam tu. Tapi bunyi lari tu memang kuat. Memang jelas lah bunyi lari tu. Sebab ni kan macam lantai ni lah, simen kan. Simen lah. Lepas tu dia tak pakai kasut. Betul. Dia tapak tu. Bunyi macam Macam orang lari bunyi. Tapi bunyi macam seorang lari lah. seorang je. Memang seorang. Dia daripada kan, kalau daripada jauh orang lari kan, bunyi dia pelan-pelan sikit. Aduh. Pelan-pelan. Lepas tu hilang. Tu yang bila bangun tengok, dia tu tengok dah. Dia pun tengah tengok juga. So kita macam tak ada apa kot. Tapi kau tak cakap lah, macam kau dengar tak macam tu kan? Tak ada. Macam tengok-tengok je. Yang peliknya kita orang tak ada pula tanya macam, kau nampak semalam? Just nampak. Tak ada pun. Tak ada conversation pun macam tu. Kalau saya boleh nampak sikit-sikit tu, dia macam Tarzan tu. Faham? Tarzan kecil tu. Dia macam Weh. semak macam tu. Dan dia tabur macam tu. So saya tak ada nak cakap dia toyo, sebab toyo kita tahu dia bulat ke botak ke macam tu kan. Itulah pengalaman dia. Okay, Izzah bukan yang camp hutan dah pernah cerita dah. Ini kita kan dulu kan pernah pergi camp yang macam Burung hantu. Tu yang burung hantu tu. Ni tak ni burung hantu. Tu banyak peristiwa juga, tapi dah cerita dah dulu. Ni camp yang macam macam yang lebih kurang macam yang macam nak betulkan, bukanlah betulkan akhlak. Dulu apa nama Jati Diri. camp Jati Diri. Kita orang buat dekat, dia baik ya, janda baik kot rasanya. Dia macam ada satu tempat memang buat camp lah situ orang selalu kan. So dia macam dewan ni kecil je, sebab tak kes tu lah tempat kita macam buat team building, main game, kejap-kejap kan. So time tu ada Izzah tertinggal lah, macam time tu kan kita dah main, lupa tertinggal beg dompet kat situ. Lepas tu member suruh lah patah balik lah. Tak, Izzah je cakap aku rasa aku punya beg tertinggal sebab bila pergi tu tempat macam dewan tu dengan tempat yang macam bilik perempuan tidur, dia jauh. Dia macam Dia siang ke malam? Macam tu dah nak sebelum maghrib. Okay. So macam nak perjalanan nak pergi ke tempat ni, so macam berjalan lah sikit sebab bilik tempat bilik perempuan tu pun bilik air dia pun macam area luar juga. Dia bukan dalam tempat tidur dorm tu. So masa kita pergi jalan tu, time tu pergi tu tak dekat luar, gangguan tak ada apa-apa. Time pergi kan lampu semua tutup. Lampu semua tutup, macam bilik tu macam kalau tak ada orang memang gelap lah. Lepas tu macam Izzah suruh kawan Izzah, kau cuba buka lampu, sebab kita macam ngintai dulu. Gelap gila, gelap kan. So buka lampu. So masa nak tekan buka lampu tu, macam ada benda Mintas. Bukan tak nampak macam orang, tapi macam tahu ada macam nak cakap pintu time tu kita dah buka pintu lama lah. Pintu tu dah buka dah. Pintu dia macam kan kita buka dulu. Gelap dulu, macam seram lah. Gelap dulu. Tempat dia macam besar. Dia besar sikit lah, lebar sikit. Dia macam bilik macam ni, tapi dia lebar sikit kepanjang. Lepas tu dia adalah macam tingkap nakor tu. Lepas tu adalah macam langsir kan. Kan zaman dulu ada randa. So nak cakap kalau ada pantulan kat luar pun mana ada apa-apa. Situ kan macam kawasan, tak ada takkanlah ada kereta. Memang tempat tu memang untuk isolated, memang kat situ je. So masa kita nak buka lampu tu, macam ada satu lampu juga macam macam dia macam cahaya. Tu dia cakap, aku tak suka benda jadi. Lepas tu cakap buka lampu kan, ambil lah cepat beg tu kan. Terus ambil, kita orang lari lah balik kan. Just nampak itu je. Kita orang je nampak tu, kita orang macam lepas tu tak ada cerita, macam Amir lah, tak ada pun nak kisah. Takut sebab takut dah lah kena tidur pula 3 hari 2 malam. Benda tu baru hari pertama kita jadi. Dan sebelum malam pun lagi. Lepas tu malam tu kawan Izzah, dia yang kena. Ada member Izzah ni, dia nak pergi tandas. Dia pergi tandas malam. Lepas tu dia macam masa dia masuk tandas tu,
Mula tak ada apa-apa, okey je. Masa dah bertukar cermin tu, sekali baru nak pusing kan. Macam kat cermin tu dia macam sini, cermin kat belakang tu nampak macam ada Apa muka dia? Muka dia ada benda tak tahu Zat. Tak ada tahu muka. Pontianak ke apa tak pasti. Tapi kat belakang macam dia nampak kat cermin tu. Takutnya. Time tu dia macam random lah kan kita macam dah okey cantik ya. macam cantik kot aku cantik kot macam dah nak macam tu. Tapi kan mata kita Ya. dia nampak cermin tu lagi kan. Ekor Waktu mata dia nak dia. toleh sana tu dia nampak. Benda tu tepi, masalah dekat tepi dia macam dekat belakang tu je. Tapi ada reflection tu. Keras tu. Lepas tu dia macam dia dah bergetar tau. Dia bergetar lepas tu dia sampai dia tak balik. Jom dia mengacau sikit. Ada fancy perempuan tu dia ketuk dom kita orang kan. Tolong bangun siapa yang korang punya pergi tandas ni. Apa ada menjerit. Lepas tu kita macam Siti ke. Lepas tu kita pergi memang dah mengacau dah. Terbaring kat lantai. Macam tu. Dia menggigil. Lepas tu dia macam So Izzah pernah nampak orang meracau? Ya. Lepas tu aku macam takut siap. Lepas tu macam dah lah time tu kita orang form 3 tau. Macam dah lah kita nak PMR. Konon-konon nak pergi situ nak betul ke akhlak lah konon-kononnya. Sampai macam tu lah member jadi kan. Lepas tu lalas dah ada macam-macam lah. Panggil lah ada macam ustaz dekat situ jugalah. Macam mungkin camp facilitator tu ada seorang ustaz. Lepas tu ada macam baca-baca apa semua elok-elok tu. Memang dia tidur sekejap je. Dia balik juga on the same day. Dia balik juga. Dia tak pergi camp lah sama. Tak boleh. Sebab takut benda tu cepat jadi balik. kesan lah. Sebab kita 3 hari baru hari pertama. Pengajaran. Kita orang kat situ kan. Aku nak balik. Dah potong ni. Dah potong dah. Sumpah time tu dah tak best gila. Lepas tu sejak tu memang dah lah kita sebab ada lagi second night kan. Kalau nasib second night tu tak ada lah. Nasib kita orang bukan ada aktiviti macam berhantu ke. Tak ada. Dia just buat macam camp yang just untuk memang bagi motivasi lah apa kan. Saya baik tak kena Izzah lah. Itu Tapi je. pengajarannya kan teman lah member kan. Itulah tu sampai hati babe. tu. Tak dia macam Jahat, dia kita bukan tak nak keman. Dia macam dia pergi sendiri. Faham Dia tak? pergi Macam je. Dia pakai pergi je. Dia macam sebab dia tu lagi macam kita fikir tak ada apa-apa kot. Macam orang nak kencing kan lah. Kencingnya macam dia just macam kita orang buat hal sini. Tahu-tahu dia keluar. Kita tandas kot. Macam tu. Okay, so benda ni jadi masa I sekolah rendah lah. Darjah 6. Masa tu macam Izzah juga kena pergi camp apa untuk UPSR lah. Betul akhlak. Betul lah akhlak lah konon. Pelajar harapan kan tiba. Lepas tu so basically I memang betul teringat dah yang kita pergi satu batch ke ataupun kelas depan je ke. Tapi basically ramai lah. So kita pergi kat satu tempat ni dekat Kedah sebab I sekolah kat sana. And then kita pergi ke daerah lain. So kita naik bas lah ramai-ramai apa semua. And then tempat ni memang betul terpencil sebab bas pun boleh masuk maybe macam halfway je kot. Kiranya nak sampai betul-betul ke tapak tu memang tak boleh sebab laluan sempit. Lepas tu tempat so kita orang kena turun bas and then kena jalan kaki sikit. Macam JKKN. Dah macam nak masuk PLKM pun ada. Tapi darjah 6. Tak baik cikgu pilih pun tempat-tempat macam tu. Tapi dia memang terpencil lah daerah tu. And then seingat I masa tu tak pakai kat lah phone, smartphone pun semua tak ada, yang 3 sekupang tu je. Tapi kita bawa lah supaya kita keluar kawasan kan. So memang line internet pun tak ada. Memang macam tu je lah kan. Lepas tu kita pun ramai-ramai lah masuk ke tempat camp tu apa semua. And then benda ni jadi kan 3 hari 2 malam stay. Tapi jadi masa subuh. Tapi tak ingat lah hari last ke hari second tu memang tak ingat. So kita punya tempat tidur tu memang dalam kemah. Toilet kat luar. Lepas tu Tapi macam sungai ke? Dia dekat tepi sungai. Dia macam adalah tempat proper solat apa semua. Dia berbumbung tapi dia tak ada dinding. Faham. So masa kita solat tu kita memang akan dengar air terjun lalu lah. Dengar bunyi burung macam tu lah. Tenang lah, healing lah. So masa pagi subuh tu kita nak solat telekong. Macam Ustazah suruh letak kat tempat kita semayang tu, dia tak ada proper almari ke apa. Dia memang semata lantai, letak kat saf tu, sejadah macam tu. Letak kat saf tak boleh. Letak dia ada satu tempat lah. Macam Ustazah tak bagi kita cube tempat nak solat lah. So kita kena macam kat sudut belakang tu kita longgok telekong kat situ. Telekong tu terlonggok dekat belakang. So bila pagi kan mamai-mamai kan nak solat subuh. So bila I pergi cari telekong I tak jumpa. Lepas tu I macam maybe telekong aku orang ambil kot. Sebab masa tu tak ada lagi telekong warna-warni. Semua orang warna putih. So kita tulis nama marker je dekat bawah telekong tu. So I cari tak ada. So I macam okay maybe orang tak ambil kot telekong aku. So I skip lah solat Jumaat tu. I kata macam tak apalah. I cakap kat Ustazah telekong saya hilang. Boleh tak saya solat sendiri je after this. Sebab kan bila kat camp kita akan solat Jumaat kan. Okay, so I pun duduk kat belakang dengan few people yang tak boleh solat lah masa tu. Okay. Sorry Mira, saya nak celah sekejap. Ni camp campur ke?
camp perempuan. Saya sekolah perempuan semua. So semua perempuan lah. Semua perempuan. Adalah ustaz, cikgu lelaki ada. Tapi majoriti memang perempuan lah semua. Okay. So korang faham kan situasi dia macam mana kan? Okay. And then masa tu gelap. Yang ada lampu tempat semayang tu dengan lampu depan kemah-kemah sikit. Tapi kemah dengan tempat tu dekat je lah. Kira masa kita solat tu nampak je kemah tu. Okay. Lepas tu tepi tu memang sungai and air memang mengalir laju gila. So memang kita tak boleh buat aktiviti air sebab air terlalu laju. Okay. And then masa orang dah tengah semayang, lepas tu ustaz habis semayang tu ustaz ada bagi tazkirah apa semua kan. Tapi I still kat belakang lah dengan few people. And then masa tu macam duk ngantuk-ngantuk lagi, I tengok lah air sungai tu. I tengok air sungai tu macam I macam laju lah air kan. Lepas tu I cakap seorang-seorang tau. Sebab I memang seorang belakang tu seorang dengan few people yang I macam tak rapat sangat lah kan. And then I nampak seberang air sungai tu ada tanah, lepas tu ada pokok-pokok pisang sikit-sikit. Tapi pokok pisang tu jarak-jarak lah. Tapi masa siang kita tahu yang tu pokok pisang lah. Okay. Lepas tu I tengok lah, I macam zone out. Zone out. Lepas tu I tengok pokok pisang tu ada satu je pokok pisang. I nampak tapi dia warna putih. Warna putih, memang jelas bentuk orang. Tapi warna putih. Shadow warna putih, faham tak? Shadow warna putih. So dia, awak tak nampak pokok dah tak nampak pokok. Yang lain tu I nampak pokok. Tapi dia gelap lah. Macam subuh masa tu macam gelap. Bukannya macam dah nak naik matahari ke petak. Mesti gelap. Lagi. Lepas tu lampu pula dia setakat dekat surau tu je, dekat air sungai tu memang dah tak ada lampu ke apa tak ada. Lepas tu I zone out. Lepas tu I tengok pokok tu. Lepas tu shadow putih tu buat macam ni kan? Macam tu. Muka ke rambut apa tak ada, tapi just shadow. Tapi nampak bentuk orang, nampak tangan macam tu. Dia buat macam ni? Tak, maksudnya masa Mira nampak tu dia terus dah lambai. I pusing tu memang dia macam tu dah. Lepas tu I ingat, I tak terfikir lah macam daun pokok ke apa ke, sebab I nampak warna putih. Mana ada pokok warna putih? Ya. Kan? Lepas tu I memang zone out. Lepas tu I macam orang ke? Macam tu seorang-seorang. Tapi lepas tu I fikir, tapi macam mana aku nak pergi ke sana sebab situ air laju tau. Dan memang impossible you nak cross. Sorry saya potong saya lagi. Macam mana shadow tu warna putih macam mana? Kalau shadow dia sama-sama. Adakah ni solid? Tak solid. Dan tak solid sangat, tak sama sangat. So I nak kata orang berpakaian putih pun tak juga. Tapi pokok tu bentuk orang. And tangan dia macam ni. Bukan bercahaya tak? Tak. Warna putih je. Mungkin sebab time tu kan gelap Kadang-kadang kalau kita belah gelap, kita boleh nampak kan, asal warna putih tu. So bila I tengok lama kat pokok tu, I tahu tu pokok pisang tau. Tapi dalam kepala I tak register kenapa tu warna putih. Lepas tu dalam kepala I pun tak register macam tu daun yang melambai ke apa ke. Tapi I nampak tangan dia macam tu. Lepas tu I macam takkan orang kat situ, sebab ni air sungai yang deras, you memang takkan boleh cross punya. Memang mustahil you nak cross. Sebab masa tu saya ingat hujan tau malam before tu. So air memang deras lah. Lepas tu I tengok pokok tu. Lepas tu I macam terfikir seorang-seorang macam nak pergi sana. I terfikir nak pergi sana. Macam nasib baiklah I tak pergi turun pandai-pandai pergi tepi sungai tu. Apa sebab belakang tu I rasa kalau I jalan belakang orang tak perasan pun. Sebab orang-orang yang tak boleh solat belakang ni, dia orang tidur. I boleh solat, so I tengah tunggu giliran I lah. Macam tu. Tapi I memang betul zone out lah masa tu. And then dah habis camp, dah few years after that baru I terfikir, and baru I rasa seingat I cerita lah kat kawan sekolah I. Tapi dia orang tak ada experience benda tu. Tapi lepas benda tu jadi, kalau I pergi mana-mana camp masa universiti ke apa, I cuba untuk tak tengok merata tempat sangat. I akan macam sibukkan diri dengan kawan ke. I takkan duduk seorang-seorang macam tu dah. Sebab I takut ternampak lagi. Macam tu. Bagi Mira benda tu memang scary ke, pelik ke? I sampai terfikir betul ke benda I nampak tu ke, I macam terfikir benda-benda mengarut. Macam I teringat lah selalu. Sebab benda tu first time jadi dekat I. And then after that I still pergi camping apa semua kan. Tapi tak pernah ada I nampak benda-benda tu. Dengar bunyi ke apa tak pernah. Boleh cerita pasal bunyi, Mira ada benda tu berbunyi ke tak ada kan? Tak ada. Tapi I memang ingat dia lambai kat I tu. Dia macam panggil I. Nasib baiklah I tak pergi cross. I rasa kalau sungai tu kecil ataupun air tak kuat, mungkin I akan tergerak sendiri pergi ke. Tapi saya rasa benda ni lebih kepada macam alam lain lah. Macam maybe hutan kan? Ya, memang hutan. Maybe ke arah alam bunian ke macam tu. Jadi Mira nampak
separuh daripada dia punya Tak masalah sebab fizikalnya. Mira kata dia buat macam ni macam lambat. Lepas tu Mira ada rasa insting untuk nak pergi, faham tak? Ibaratnya macam dipukau lah maksudnya. Macam attracted untuk pergi ke orang tu. Tapi dalam masa sama I terfikir kat lah, macam mana aku nak cross sungai ni, bahaya kot. Sungai tu memang besar lah. Dia memang tak boleh cross. Lepas tu lepas habis tu Mira dah jumpa, nampak agak lama. Mira tenung berapa lama Mira tengok? Lama gak I rasa macam habis juga 1 rakaat orang solat kot. Lama gak I macam kenapa dia kat situ lah, macam tu. Macam nak observe kan. Dan tengok I dah menung macam tu. Betul. Seram weh. Betul-betul kadang-kadang kita pun tak sedar lama. I rasa I tak sedar kot sebab I buat macam tu. Sebab real life I penakut tau. So there's no way I can make contact dengan benda tu. Cuma macam Mira macam nak observe apa tu. Pokok ke apa pokok putih macam mungkin Mira. Actually I pernah kena kacau dengan bunyi. Tapi ni bukan kat sekolah, ni kat rumah. Bunyi. Kena kacau dengan bunyi. Macam dia ketuk. Tapi masa ni kat rumah. Heavy tak? Boleh teruskan. Tapi kat rumah masa tu maghrib dekat kampung rumah nenek. Rumah nenek I depan tu kubur. Alamak. Jauh sikit lah. Tapi kubur lah. Tapi kubur tu dah tenggelam dengan tanah. Sebab kubur moyang-moyang dulu. So maghrib masa tu dalam rumah tu ada arwah nenek dengan arwah mak. Okay, and then I buat apa masa tu? Tengah prep dinner kot. Lepas tu I tahu dekat luar rumah nenek I ada reban ayam. Reban ayam besar yang kita orang pun boleh masuk. Memang besar sebab tu pakcik I punya lah, dia beli ayam kan. And then I tahu every petang dia akan datang untuk bagi makan ayam dia. And dia akan datang pukul 6 ke atas. 6 sampai azan maghrib. Lepas tu dia akan balik. Kadang-kadang dia singgah rumah nenek dulu, kadang dia balik rumah terus. And then hari tu I tahu dia ada kat luar. And then I dengar bunyi ketuk pintu. Tapi masa tu belum azan maghrib. Bunyi macam ni. Macam tu. Lepas tu pintu rumah nenek I tak kunci and tak tutup juga. Dia macam mana, rumah tu pintu dia tolak je. So dia boleh buka sendirilah dari luar dan dari dalam. Okay, lepas tu I buka lah pintu. I macam Pak Long. Pak Long. Lepas tu I siap jalan keluar rumah lagi. Cari macam mana dia. Lepas tu tengok motor dia tak ada. Lepas tu I masuk balik. Apa dia? Lepas tu I pun kunci pintu macam biasa. Lepas tu nenek I dengan mak I tengok I macam tu. Dia macam, kakak kenapa? Lepas tu I macam, taklah Pak Long ketuk pintu kan. Lepas tu nenek I cakap, Pak Long kalau masuk rumah nenek tak pernah ketuk pintu. Dia masuk je lah rumah mak dia kan. Rumah family. So masuk je lah. Lepas tu I macam, tak, tadi ada ketuk pintu. So mak I kata, hantar yang mengarut lah kakak pergi mandi. Dia terus pergi mandi. Mak-mak zaman dulu kan tak payah mengarut. Kurafat dia pergi mandi lah. Dia takut. So dia dismiss lah. Macam tu aku buat anak aku kat tu. Mepek lah pergi mandi. Tak nak Tidur. Macam tu. Sebab tapi betul lah juga. Sebab before tidur malam tu I fikir lah betul lah juga kan. Siapa-siapa nak masuk rumah nenek, rumah nenek tak pernah kunci. So siapa nak masuk je lah. Rumah dia kan. Dia pun sentiasa dekat rumah. Tak ada siapa pernah ketuk pintu nak masuk rumah dia. Tadi Mira cakap Mira sekolah perempuan kan? Asrama? Tak, sekolah harian. Sekolah harian. Rendah dengan menengah, all girls. Ada tak ada cerita sekolah yang sebab sekolah perempuan? Tak tahulah. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Macam mana tu? Mungkin ada macam histeria ke apa ke? Banyak kali lah. Especially masa peak season nak exam. Semua ada orang stress. Peak season peak season. Peak season untuk exam. Bukan masa peak season untuk histeria Aduh. Kau jangan salah faham. Peak season masa exam sebab semua orang stres. Lepas tu student pun ramai balik lambat lah. Kita sekolah harian, kita tak ada asrama. So kadang kita buat study group petang-petang tu atas inisiatif sendiri. So kita ambil lah kawan yang pandai seorang, ajar lah 5-6 orang macam tu. Kita balik lambat lah pukul 5, pukul 6. Kadang ada cikgu yang akan stay, kadang tak ada cikgu. Macam tu lah. So yang jadi kes histeria tu time tu Mira ada? Sebenarnya tak ingat sangat. Tapi jadi sekali yang I paling ingat, dia budak baru lah sekolah tu. And then dia baru transfer kot, seingat I, masa tingkatan 4. I sekolah tu daripada tingkatan 1. So dia masuk. Lepas tu I memang ada dengar-dengar lah orang cerita kata dia ni memang selalu terkena ni lah histeria apa semua. Sampai berubat banyak kali pun tetap tak jadi macam tu lah. Sebab I dengar kalau you dah pernah kena sekali, senang nak kena. Tendency you untuk kena lagi tu senang. Sebab macam benda tu tahu nak masuk kat mana. Something like that. Tak tahu betul ke tak lah. So this girl, I tak rapat sangat dengan dia. Lepas tu I rasa dia bukan kelas I pun, I memang tak ingat lah.
And then ada satu masa tu dia kenalah histeria, dia jerit-jerit dekat hujung koridor. So macam kelas kan, kita satu tingkat tu satu tingkatan tau. So masa I tingkatan 5, seingat I tingkat 3 atas sekali. So kelas dia hujung sebab dia, I tak ingat dia ambil seni ke apa ke. So kelas dia belakang, I ambil sains tulis. So kelas I kat depan. So tapi I dengar orang jerit kat hujung koridor. Lepas tu ramai-ramai orang pergi lari pergi kelas dia tengok apa benda jadi. Lepas tu tengok dia dah terbaring kat lantai, mengelupur juga macam kena sawan tu. Lepas tu dia panggil lah macam biasa ustaz apa semua. And then macam biasa lah, kalau you dengar orang jerit mesti semua akan pay attention dekat you kan. Lepas tu kita pun pergilah tengok dia. Lepas tu kena halau lah sebab takut berjangkit kan. Lepas tu some people kat dewan, ada yang dekat surau baca Yasin ramai-ramai on the spot. Lepas tu lah adalah announcement cikgu buat, semua murid yang boleh baca Yasin tolong boleh pergi surau, pergi dewan, ambil Yasin, tolong baca Yasin. Lepas tu I tak ingat dah apa jadi, tapi I ingat ni I tak boleh lupa. Masa tu I tengah turun nak pergi dewan. So dewan dekat ground floor blok lain, kelas tu dekat blok lain tau. Lepas tu bila I turun, jalan ramai-ramai dekat bawah tu, kat tapak perhimpunan kat bawah tu. Lepas tu I dengar dia jerit daripada kelas dia yang hujung tu datang ke depan kelas I, berlari. Laju gila dia lari. And kalau I seingat I, dia ada asma, so dia tak boleh lari tau. Laju gila dia lari. Lepas tu kita pakai baju kurung tau. Baju kurung sekolah, tudung sekolah. Memang macam nak tercabut dia punya tudung tu, dia punya. Lepas tu dia berlari. Berlari daripada hujung koridor sampai koridor depan. Lepas tu you imagine baju pakai kurung kain kan, macam mana nak lari. And dia ada asma. Dia tak boleh lari. Lepas tu lari laju. Lepas tu adalah 2-3 kawan yang kejar dari belakang kan. Dapatlah tangkap dia. Dia almost nak lompat daripada tingkat 2 tu, jatuh ke bawah. So bila tengok benda tu, kita tahulah tu bukan dia kan. Lepas tu dia orang selamatkan dia lah. Lepas tu I rasa sepanjang hari kot kita tak belajar sebab kena baca Yasin. Lepas tu kita nak pergi tandas pun kena pergi in group, tak boleh pergi seorang-seorang. Macam tu lah. Selalu jadi kalau masa sekolah tengah stres lah nak exam. Betul tu. Histeria ni pun kat sekolah lu pun dekat-dekat exam ni adalah selalu perempuan. Lepas tu masa dia menggelupur pun memang 4-5 orang lah kena pegang dia sebab kita semua perempuan kan. Dia jadi kuat lah. Padahal dia physical wise kecil je pun. Tapi boleh rasa. Okay, itu saja untuk sesi seram episod kali ni. Terima kasih Mira kongsikan cerita, pengalaman orang kata pengalaman hidup. Semoga seram lah. Semoga seram lah. Semoga cerita seram lah untuk korang. Okay, tunggu untuk next episode. Terima kasih sebab menonton. Dan jangan lupa subscribe, follow, like, share kat kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.